Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan Director daripada Shazmin Corrections Bandar Baru Bangi. Selamat datang dan terima kasih kerana turut sama menjadikan majlis kerajaan kami. Selamat datang juga saya ucapkan pada pengunjung Butik Shazmin Bandar Baru Uda. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas terhingga daripada kami. Terima kasih kepada tenaga-tenaga penggerak yang lain ya, dan sokongan yang kuat daripada keluarga kami, kawan-kawan, rakan-rakan sekerja, rakan-rakan pasukan semua. Terima kasih. Okey, saya sebenarnya Butik Shazmin ini kami tubuhkan di Bandar Baru Uda sebab kami menyedari kesulitan penduduk-penduduk di daerah ini untuk mendapatkan busana yang cantik, berkualiti dan dengan harga yang berpatutan. Ya, jadi kami menemui produk-produk tersebut di Bandar Baru Bangi dan kami bawa ke sini dengan harapan dapat membantulah ya penduduk-penduduk di sekitar ini. Itu sahaja harapan kami, dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada penaja kami daripada Nur Beauty ya, dan juga daripada Kutil Sulaman Kasih ya. Dia ada kat situ wooden box, batik wooden box dan juga kutil. So boleh singgahlah selepas makan tu, boleh singgah ke dia. Selepas ni akan ada demonstrasi dan beauty talk daripada Nur Beauty lah ya. Jadi boleh tunggu sekejap lepas makan, berehat dan sambil mendengar beauty talk daripada mereka. Okey, itu saja. Terima kasih kepada pengunjung dan saya nak umumkan bahawa kita punya jualan 20% diskaun akan diteruskan selama 2 minggu lagi. So kalau nak datang lagi selepas ni boleh untuk 20% diskaun. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ucapan daripada Dalam Zina wakil Shazmin Bandar. Jadi untuk memeriahkan lagi majlis seperti hari ini, kita ada membawa khas, kerajaan khas pada tapis daripada Muadu, iaitu tapis Atan Diri daripada Jawa Muadu, yang kita bawakan untuk menjalankan kasidah untuk hari ini. Jadi kumpulan ini diberi nama kumpulan An-Nida, kumpulan An-Nida untuk pengetahuan pada tetamu semua. Jadi dengan itu tanpa membuang masa, saya mempersilakan untuk adik-adik ada tapis untuk mempersembahkan kasidah.